Welcome back kepada channel Joe Abaka. Hari ni Joe ada trailer. Ketibaan kereta. Hari ni kita orang ada berapa trailer 4, 5 trailer yang akan sampai. Yang ni ialah trailer yang pertama. Jom tunjukkan kereta apa yang sampai. Yang ni Harrier pun ada, siap Modelista body kit Abaka. Sama. Ni Alphard SC. Sama juga ni. Siap Modelista body kit juga. So ni first trailer. So kita ada lagi 3 trailer Abaka ya. Ya Abaka, jom tunjukkan stok yang baru sampai ni. Yang ni tahun 2022. 2022 dah siap dengan body kit Modelista original Japan. Okey, ni Alphard SC Abaka. Alphard SC, jom tunjukkan dalam dia. So datang dengan pilot seat lah. SC confirm pilot seat. Ada sunroof. Abang tengok, ada sunroof. Jom tunjuk sikit. Jatuh. Alright, mileage dia 33,200. Yang ni grade 4.5B Abang. Nanti you akan letakkan dia punya report. Ada digital in-mirror. Lepas tu dekat side mirror dia ada blind spot monitoring ya. Okay, next kita nak tengok yang ni. Yang ni yang warna hitam pula, siap juga dengan Modelista body kit Abang. Modelista body kit. Okay, condition bahagian dalam dia. Seat cantik. Yang ni mileage 48,700 Abang. Mileage jom start sikit bagi Abang tengok. Alright. So yang ni sama, ada digital in-mirror, ada sunroof juga yang ni. Okey. Dan side mirror dia pun sama, ada blind spot monitoring. Tapi yang ni jom nak buka belakang tak boleh sebab dah rapat dah. So ni yang ni ada putih satu dan hitam satu. Nanti jom akan letak detail sampai kat screenshot je. Cakap nak Joe saya nak kereta ni. Okey. Next unit Harrier Abang. Yang ni tahun 2023 dengan digital meter. So datang juga dengan body kit Modelista. Dan yang ni ada extra sebab siap dengan grill Modelista. Grill Modelista jarang ada untuk grill Modelista ya Abang. Dan yang ni spek Z. Sebab kalau kau tengok rim macam ni 19 inci spek Z. Jom tunggu sikit. Bahagian belakang dia pun sekali dengan Modelista body kit juga. Okey, kita tengok sikit condition dalam dia Abang. Ni condition dia. Condition seat dia. Kena air hujan sikit tadi. Tapi seat half leather lah. Seat half leather. Lepas tu digital meter yang terbaru, digital meter dengan mileage 40,800. Kereta ni dah siap dengan ada head up display, JBL Twitter. Dan yang ni player dia yang baru lah. So player dia kalau masuk reverse dah datang dengan 360 kamera ya Abang. 360 kamera. Lepas tu ada digital mirror dan dekat side mirror dia ada blind spot monitoring lah. Dan kereta ni tak ada glass roof, tak ada. So kalau Abang yang memang tak nak glass roof, ambil yang ni. Toyota Crown Sport. Yang ni yang sport version. So yang ni batch ketiga kita orang bawa masuk. First batch, second batch dah jual. Dan ni third batch. Third batch ni yang ni cantik sebab siap dengan Modelista body kit. Ini memang smart ni. Yang ni memang smart. Abang tengok. Kalau tak nak Harrier, ada bajet lebih, ambil Crown Sport ni. Memang cantik, memang selesa. Dia engine hybrid 4 wheel. Jom tunjuk sikit bahagian dalam dia. Okey, so bahagian dalam dia two tone. Dia ada hitam dengan beige color. Tunjuk sikit bahagian dalam dia. Leather dia lain lah. Leather dia lain Abang quality dia. Okey. Dan untuk meter dia digital meter, mileage 17,200. Nanti Joe akan letak grade dengan tahun dia. Abang minat boleh screenshot kat Joe terus. Okey. Ni panel dia. Memang cantik lah kereta ni. Ni memang cantik kereta ni. Ni bahagian belakang dia. Okey. Kita tunjuk sikit bahagian sini.
Abang Kak tengok. Terima kasih. So ada head up display kat sini. Lepas tu masuk reverse. Ada 360 kamera. 360 kamera siap. Memang cantik. Kereta ni memang smart. Kalau abang Kak nak yang rare, lain daripada yang lain, ambil Crown ni. Tadi yang load pertama. So yang ni yang load kedua pula abang Kak. Dah ada SUV, belah bawah tu dah turun. Atas tu ada FF5 3 biji. Ada hitam, putih pun ada. So je nak tunjuk unit yang baru sampai ni pula. Let's go. Yang ni FF5 pula abang Kak. Mileage paling rendah yang ini. Berapa tadi ni mileage? 3,000. Yang ni mileage dia 3088 mileage dia. Okey, nanti Joe akan letak grade bagi kereta ni. Ini warna hitam abang Kak. Next warna putih. Ini banyak standard abang Kak sampai. Tapi Joe ada juga yang dah siap mugem sedikit pun ada. Cuma yang dalam video ni yang standard. Okey, kita tengok mileage dia. Saya ni mileage 29,800. Dan yang ni siap dengan kapet merah optional dia lah. Ni accessories dia. Ni unit yang baru sampai juga tadi abang Kak. Harrier G color rare, color merah. Sebab biasa datang hitam atau putih. Tapi yang ni datang merah. Harrier G tahun 2024 yang ni. Tahun 2024. Dan datang dengan digital mirror. Digital meter. Mileage 31,000. Dah abang Kak tengok. Jadi interior two-tone lah. Dan condition seat dia memang cantik abang Kak. Memang cantik. Kenapa Joe selalu tengok driver seat? Sebab ini seat yang korang selalu keluar masuk. Jadi kalau nak rosak ke, nak apa tak cantik ke, yang ni dulu dia akan rosak. So ni dalam dia two-tone dan cantik juga. Kat sini. RX350 model terbaru, engine 2.4 turbo tahun 2024 juga. Dan Joe cakap rare tu, abang Kak tengok kaliper dia. Kaliper orange ni abang Kak. Sebab kalau yang biasa tak ada sport package, kaliper dia warna hitam. Tapi yang ni kaliper warna orange. Ramai yang cari kaliper warna orange macam ni. Ni bahagian depan dia. Memang cantik abang Kak. Nanti Joe akan letak grade, harga, abang Kak minat, screenshot, WhatsApp Joe terus. Lori yang ketiga dah sampai abang Kak. Dan kita dah unload unit yang pertama, AGH 40. Ini AGH 40 siap dengan Modelista berdikit dengan lampu Modelista. Dan unit ni masih lagi available abang Kak. Nanti Joe akan letak dia punya grade dan juga mileage. Untuk abang Kak yang minat AGH 40, boleh roger je, okey? Unit seterusnya abang Kak, yang ni AGH 30 tahun 2021, warna merah, color rare. Ini tak ada sunroof Dan mileage dia abang Kak 51,000. Okey? Color on, color merah ya. Dan yang ni seat belakang, pilot seat lah. Ni tak ada sunroof. Abang Kak nak yang harga lebih murah, mileage lebih tinggi dan tak ada sunroof. Nak yang pilot seat saja. Dan nak color special, ambil color merah ni abang Kak. Okey? Okey abang Kak, itu sahaja untuk stok-stok yang sampai hari ni. Macam biasalah. Untuk abang Kak yang berminat, boleh roger je dulu untuk cek kelayakan. So, I see you guys next video.